Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Justeru itu, bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Pertama, pihak majlis memohon kerjasama para hadirin untuk memenuhi ruangan tempat duduk hadapan terlebih dahulu. Seterusnya, para hadirin dipohon agar dapat mematikan telefon bimbit anda atau menukarkannya kepada mode senyap. Para hadirin juga diminta untuk berdiri apabila diumumkan ketibaan dif-dif kehormat dan kekal berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku. Kerjasama para hadirin kami dahului dengan ucapan terima kasih. Mengumumkan ketibaan yang berusaha Dr. Nur Ahmad Syakila binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, diiringi dif-dif kehormat masuk ke dalam Dewan Al-Hindi. Para hadirin dimohon agar kekal berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku. Para hadirin dipersilakan duduk. Bermadah santun seindah kiasan, bertingkah seloka menggegar petala. Diberi pantun menyambung warisan, tirai dibuka, majlis bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia, salam Mizanis terbilang dan salam Ramadan bulan 1000 makna. Yang berusaha Dr. Nur Ahmad Syakila binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Yang berusaha Dr. Luqman bin Suhaimi, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Yang berusaha Dr. Nur Yasmin Izzati binti Badrul Hisham, Ketua Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan. Yang dihormati Barisan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, serta siswa-siswi guru yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke majlis penghayatan puisi bulan Ramadan Peringkat IPG Kampus Sultan Mizan bagi tahun 2026. Untuk makluman para hadirin sekalian, majlis kita pada hari ini bertujuan untuk menghayati keindahan puisi yang syarat dengan nilai rohani, khususnya dalam mengimarahkan bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Semoga melalui penghayatan puisi, kita dapat menyemai nilai keinsanan, memperkukuh jati diri serta mengangkat warisan bahasa dan sastra Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Tangis munajat Adam dan Hawa, rindu bertaut mengusir indah. Tangan diangkat setenang jiwa, doa disebut setulus ibadah. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Mulia Al-Fadil Ustaz Abdul Halim bin Abdul Ghaffar untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Al-Fadil Ustaz Abdul Halim bin Abdul Ghaffar atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada pagi ini sentiasa diberkati oleh Yang Maha Esa. Pergi ke taman memetik bunga, bunga disusun di dalam raga. Kini tibalah acara kita, persembahan menarik penuh warna. Hadirin sekalian, tidak lengkap rasanya majlis tanpa adanya hiburan yang menceriakan suasana. Oleh itu, dengan penuh sukacitanya, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Nur Alia Tasni binti Zul untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan puisi berbentuk gurindam. Dipersilakan. Gurindam Irsyadi, karya Faisal Madzawi. Bagaimana kepalamu bersujud, sedang hatimu tak ada ta'abud. Bulan sabit menipis perlahan-lahan, sedang yang tetap tinggal Tuhan. Jiwa yang tak mengenalmu ibarat pelita tak bersumbu. Engkaulah api, engkau cahaya,
Aku kekatu terbakar cinta. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Nur Alia Tasnim binti Zul atas persembahan yang sangat memukau sebentar tadi. Untuk pengetahuan para hadirin, puisi tradisional telah larut dalam jiwa masyarakat Melayu sebagai hasil kesenian yang mengupas nilai hidup duniawi dan akhirat serta berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat dan juga pengajaran ilmu. Puisi bukan sahaja terdiri daripada gurindam, tetapi ia juga terdiri daripada beberapa bentuk lain seperti syair, sloka dan sebagainya. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tak berkatlah ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Nur Yasmin Izzati binti Badrul Hisham, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Nur Yasmin Izzati binti Badrul Hisham, Ketua Jabatan Pengajian Melayu atas ucapan yang penuh bermakna sebentar tadi. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai Tuan, sudikan diri, hudurkan madah kata perasmi. Justru itu, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Dr. Nur Akmal Syakila binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG Kampus Sultan Mizan bagi tahun 2026. Majlis dengan sukacitanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam Mizani terbilang. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha Dr. Luqman bin Suhaimi, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, yang berusaha Dr. Nur Yasmin Izzati binti Badrul Hisham, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, barisan pensyarah dan siswa dan siswi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah rahmat dan kasih-Nya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menjayakan majlis yang kita raikan, Majlis Pelancaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan peringkat IPGKSM pada hari yang penuh keberkatan ini. Sesungguhnya pertemuan ini bukan sekadar suatu perhimpunan rasmi, malah merupakan manifestasi kesatuan jiwa dalam mengangkat nilai bahasa, sastera dan kerohanian ke suatu tahap yang lebih bermakna. Bulan Ramadan, ibadah dibanyakkan, agama Islam menjadi fahaman, adat Melayu harus dikekalkan supaya tidak ditelan zaman. Hadirin yang dihormati sekalian, bulan Ramadan bukan bulan yang syarat dengan hikmah dan keberkatan. Bulan ini bukan sahaja menuntut kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendidik jiwa agar lebih sabar, ikhlas dan bertakwa. Dalam konteks ini, penghayatan puisi menjadi satu wahana yang signifikan dalam menyampaikan nilai-nilai kerohanian secara halus dan mendalam. Oleh itu, puisi berfungsi sebagai jambatan antara bahasa dan jiwa yang berhubungkan makna yang tersirat dengan rasa yang mendalam. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, Allah mengunyai sejuta rahmat. Sesungguhnya, keindahan puisi bukan sekadar terletak pada susunan katanya, tetapi pada keupayaannya membangkitkan kesedaran dan keinsafan dalam diri insan.
Dalam setiap bait yang dilafazkan terkandung nilai-nilai kehidupan yang mampu membentuk pemikiran, memperhalus emosi dan memperkukuh akhlak. Justru penghayatan puisi dalam bulan Ramadan merupakan suatu pendekatan yang amat bertepatan dalam usaha membina insan yang seimbang dan harmoni. Sebagai institusi pendidikan guru, kita memikul amanah yang besar dalam melahirkan pendidik yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga unggul dari segi sahsiah dan nilai kemanusiaan. Seorang guru yang menghayati puisi akan lebih peka terhadap keindahan bahasa, lebih halus dalam penyampaian serta lebih bijaksana dalam mendidik jiwa pelajar. Hadirin sekalian, dalam era globalisasi yang serba moden ini, kita sering berhadapan dengan cabaran yang menghakis nilai kemanusiaan dan keindahan bahasa. Oleh itu, usaha memartabatkan puisi sebagai warisan budaya dan medium pendidikan perlu diperkasakan secara berterusan. Program seperti ini bukan sahaja menyuburkan minat terhadap kesusasteraan, malah menjadi platform untuk membina jati diri yang kukuh dalam kalangan bakal pendidik. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang 3. Hacur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Penganjuran penghayatan puisi juga mampu memperkaya pengalaman intelektual dan emosi seseorang individu. Kita semua amat bertuah kerana program ini melatih kita untuk berfikir secara kritis, menghargai keindahan bahasa serta memahami realiti kehidupan dari pelbagai perspektif. Dalam hal ini, puisi bukan sekadar seni tetapi juga alat pendidikan yang berkesan. Tentunya, saya mengharapkan agar program ini mencapai objektif yang disasarkan. Saya menyeru kepada semua siswa dan siswi agar memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Semoga melalui program ini, semua siswa dan siswi dapat melibatkan diri secara aktif, hayati setiap bait puisi dengan penuh kesungguhan dan jadikan program ini sebagai medan untuk mengasah bakat serta memperkaya pengalaman. Sesungguhnya, keindahan bahasa yang dihayati dengan jiwa yang tulus akan melahirkan insan yang berfikiran peluhur dan berbudi pekerti mulia. Dalam masa yang sama, saya ingin merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur atas komitmen dan dedikasi dalam menjayakan program ini. Usaha murni ini wajar dipuji kerana mampu menyatukan elemen ilmu, seni dan kerohanian dalam satu wadah yang berimpak tinggi. Kerjasama yang baik daripada pelbagai pihak diharap sentiasa berkekalan agar lebih banyak program sebegini dapat diadakan pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri ucapan ini, marilah kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai titik tolak untuk memperbaiki diri, memperkukuhkan iman serta mempertingkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai murni dalam kehidupan. Semoga program ini akan memberikan manfaat yang besar dan menjadi pemangkin kepada usaha memartabatkan bahasa dan sastera dalam kalangan warga institusi pendidikan guru Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Pelancaran Penghayatan Puisi Bulan Ramadan peringkat IPGKSM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Nur Akmal Syakila binti Hamzah, Pengarah IPG Kampus Sultan Nizam atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan acara penyampaian hadiah dan sagu hati kepada peserta penyampaian puisi. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim menjemput yang berusaha Dr. Nur Akmal Syakila binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizam, diiringi oleh Dr. Luqman bin Suhaimi, Timbalan Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan untuk tampil ke hadapan bagi menyempurnakan penyampaian hadiah sagu hati. Dipersilakan Saudari Nur Alia Tasnif binti Zul, pelajar dari 2 PPI SMT Bahasa Melayu 3 untuk tampil menerima hadiah sagu hati daripada pihak majlis. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Nur Akmal Syakila dan Yang Berusaha Dr. Lukman atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderahati daripada pihak Jabatan Pengajian Melayu kepada Puan Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan atas kesudian menjayakan majlis pada pagi ini. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Lukman bin Suhaimi diiringi oleh Yang Berusaha Dr. Nur Yasmin Izzati binti Badrul Hisham untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Yang Berusaha Dr. Nur Akmal Syakila binti Hamzah. Dengan itu dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Nur Akmal Syakila binti Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan serta Div-Div Kehormat atas kesudian menyempurnakan penyampaian cenderahati sebentar tadi. Mohon Yang Berusaha Dr. Nur Akmal Syakila binti Hamzah dan barisan Div-Div Kehormat untuk ke bahagian tengah dewan bagi sesi fotografi. Para hadirin dimohon untuk kembali ke tempat duduk asal bagi meneruskan majlis ini. Sebelum berakhirnya majlis kita pada pagi ini, hadirin dimohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, dan umpama berjalan telah sampai ke destinasinya. Tanam lenggun, tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk mati. Budi hadirin yang kami tak lupa sudah terpaku di dalam hati. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya nyanyian sebentar tadi, maka berakhirlah majlis penghayatan puisi bulan Ramadan peringkat IPG Kampus Sultan Mizan bagi tahun 2026. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua hadirin yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja daripada kami selaku pengacara majlis pada pagi ini. Mohon maaf dari kami sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis pada pagi ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah daripada pihak kami sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumumkan perarakan keluar Div-Div Kehormat. Saya akan menerangkan komponen utama dalam kertas cadangan majlis penghayatan puisi bulan Ramadan. Bahagian awal ini penting untuk menetapkan identiti program, tarikh pelaksanaan serta pihak pengajar iaitu Jabatan Pengajian Melayu. Seterusnya, kita lihat tujuan kertas kerja. Tujuan utama bahagian ini adalah untuk mendapatkan kelulusan rasmi daripada pihak atasan. Tanpa bahagian ini, sesuatu program tidak akan mempunyai asas kebenaran untuk dilaksanakan serta tidak boleh menggunakan aset atau peruntukan institusi. Kemudian ialah sinopsis program. Sinopsis berfungsi untuk memberikan gambaran ringkas tentang keseluruhan program. Ia seperti preview yang menerangkan bahawa majlis ini bertujuan menghayati nilai murni dan keberkatan Ramadan melalui penghayatan seni bahasa dan puisi. Selepas itu, kita lihat objektif program. Objektif penting kerana ia menjadi kayu ukur kejayaan sesuatu program. Di sini dinyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai, seperti pengasah bakat deklamasi puisi dan memupuk nilai keinsafan dalam kalangan peserta. Bahagian seterusnya ialah sasaran peserta. Komponen ini menentukan skop dan jumlah peserta yang terlibat. Contohnya, seramai 90 orang
termasuk pensyarah dan pelajar. Maklumat ini penting untuk perancangan logistik seperti kapasiti dewan, makanan dan keperluan program. Kemudian, terdapat implikasi kewangan atau bajet. Bahagian ini memastikan ketelusan dalam pengurusan perbelanjaan serta menjadi asas permohonan peruntukan. Jumlah perbelanjaan seperti RM1,740 diperincikan supaya setiap kos seperti makanan dan hadiah dapat dirancang dengan jelas dan teratur. Seterusnya ialah jawatan kuasa program. Bahagian ini menerangkan struktur organisasi serta pembahagian tugas. Setiap jawatan kuasa mempunyai peranan masing-masing supaya setiap aspek program seperti protokol, teknikal dan pengurusan berjalan lancar. Akhir sekali ialah atur cara program. Atur cara berfungsi sebagai panduan perjalanan majlis secara sistematik dari awal hingga akhir. Ia memastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut masa yang telah ditetapkan supaya program berjalan dengan teratur. Kesimpulannya, setiap komponen dalam kertas kerja ini memainkan peranan yang penting dan saling melengkapi bagi memastikan sesuatu program dapat dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang penganalisisan saya berkaitan dengan struktur dan format teks pengacaraan majlis yang bertajuk Majlis Penghayatan Puisi Bulan Ramadan peringkat IPG Kampus Sultan Mizan bagi tahun 2026. Secara umumnya, teks pengacaraan ini merupakan satu bentuk teks komunikasi lisan yang dirancang secara sistematik bagi memastikan kelancaran perjalanan sesuatu majlis rasmi. Analisis ini akan memfokuskan kepada aspek struktur, penggunaan bahasa serta prinsip kohesif dan koheren dalam teks tersebut. Pertama sekali dari aspek struktur, teks ini dibahagikan kepada 3 bahagian utama iaitu pembukaan, isi dan penutup majlis. Bahagian pembukaan dimulakan dengan pengumuman awal bagi memperkemas perjalanan majlis. Dalam bahagian ini, pengacara menyampaikan beberapa arahan penting kepada hadirin seperti mengisi tempat duduk hadapan terlebih dahulu, mematikan telefon bimbit serta bersedia menyambut ketibaan div-div kehormat. Seterusnya, bahagian pembukaan diteruskan dengan pengumuman ketibaan div-div kehormat, nyanyian lagu kebangsaan serta salutasi. Salutasi yang disampaikan menunjukkan hierarki yang jelas dan menepati protokol majlis rasmi. Fokus utama dalam pembentangan ini adalah untuk meneliti aspek struktur hierarki serta ketepatan penggunaan kata sapaan seperti yang berusaha dan yang dihormati. Secara umumnya, salutasi merupakan bahagian pembuka dalam teks pengacaraan yang berfungsi untuk memberi penghormatan kepada tetamu, mengiktiraf kehadiran audiens serta mewujudkan suasana formal dan harmoni dalam sesuatu majlis. Dalam konteks ini, salutasi yang dianalisis memperlihatkan penggunaan bahasa yang formal, tersusun dan mematuhi protokol majlis rasmi di Malaysia. Struktur salutasi ini juga telah dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Pertama, pembuka salam. Bahagian ini mencerminkan nilai kesantunan serta inklusiviti dengan mengambil kira kepelbagaian latar belakang hadirin. Kedua, penyebutan tetamu kehormat mengikut hierarki jawatan. Dalam teks ini dimulakan dengan pengarah, diikuti timbalan pengarah dan seterusnya ketua jabatan. Susunan ini menunjukkan kepatuhan terhadap struktur organisasi serta etika protokol rasmi. Ketiga, sapaan kepada hadirin umum, iaitu barisan pensyarah serta siswa-siswi guru. Bahagian ini bersifat menyeluruh dan inklusif bagi memastikan semua pihak dihargai. Seterusnya, saya akan menghuraikan penggunaan kata sapaan utama dalam salutasi ini. Kata sapaan yang berusaha digunakan kepada individu yang memegang jawatan profesional seperti pengarah, timbalan pengarah dan ketua jabatan. Penggunaan ini adalah tepat kerana ia melambangkan penghormatan terhadap kedudukan profesional dan tanggungjawab individu serta selaras dengan amalan protokol dalam institut pendidikan dan sektor awam. Penting untuk difahami bahawa yang berusaha tidak terhad kepada jawatan tertinggi sahaja.
Sebaliknya, ia digunakan secara konsisten kepada semua pegawai yang mempunyai peranan rasmi dalam sesebuah organisasi. Perbezaan hierarki tidak ditunjukkan melalui kata sapaan, tetapi melalui susunan penyebutan nama, iaitu dari jawatan tertinggi kepada yang lebih rendah. Kata sapaan yang dihormati pula digunakan kepada kumpulan hadirin seperti pensyarah dan pelajar. Penggunaan ini sesuai kerana ianya bersifat umum dan inklusif serta menunjukkan penghormatan tanpa merujuk kepada kedudukan protokol yang tinggi. Hal ini membolehkan semua hadirin merasa dihargai tanpa mengira jawatan atau status. Sebagai kesimpulan, salutasi ini menepati ciri-ciri teks pengacaraan yang baik kerana menggunakan bahasa formal yang sopan, mematuhi hierarki dalam penyebutan tetamu, serta menggunakan kata sapaan yang tepat mengikut konteks. Selain itu, penggunaan pantun dalam pembukaan berjaya mewujudkan suasana yang lebih santai tetapi masih mengekalkan nilai kesopanan. Bergerak kepada bahagian isi, teks ini memperlihatkan susunan atur cara yang teratur dan kronologi. Bahagian ini dimulakan dengan penerangan tujuan majlis diikuti dengan bacaan doa sebagai simbol keberkatan. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan persembahan puisi yang selari dengan tema utama majlis. Selain itu, terdapat juga ucapan alu-aluan dan ucapan perasmian yang memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej utama serta merasmikan majlis secara rasmi. Kemudian, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah dan cenderahati sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan tetamu kehormat. Dari sudut bahasa, teks ini menggunakan bahasa yang formal dan sopan. Di samping itu, diselitkan unsur estetika seperti pantun dan ungkapan puitis. Penggunaan penanda wacana seperti seterusnya, justeru itu dan majlis diteruskan lagi menunjukkan wujudnya kohesif dalam teks, iaitu hubungan yang jelas antara ayat dan perenggan. Selain itu, aspek koheren juga dapat dilihat melalui kesinambungan idea yang tersusun dengan baik di setiap bahagian majlis disampaikan secara berperingkat tanpa mengganggu kefahaman audiens. Akhir sekali, bahagian penutup teks ini merangkumi nyanyian lagu penutup, ucapan penghargaan serta permohonan maaf daripada pengacara. Penutup ini disampaikan dengan penuh kesantunan dan disertakan dengan pantun yang memberi kesan estetika serta meninggalkan impak kepada hadirin. Sebagai kesimpulannya, teks pengacaraan ini menunjukkan satu contoh yang baik dalam penghasilan teks rasmi yang menepati struktur dan sistematik. Penggunaan bahasa yang berkesan serta prinsip kohesif dan koheren. Keseluruhannya, teks ini bukan sahaja berfungsi sebagai panduan perjalanan majlis, tetapi ia juga mencerminkan keindahan bahasa dan budaya Melayu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan analisis struktur mengenai kerangka dan format teks perasmian majlis yang merupakan salah satu bentuk wacana rasmi dalam komunikasi beretika. Tujuan pembentangan hari ini adalah untuk menghuraikan struktur lengkap teks perasmian serta menjelaskan fungsi setiap bahagian agar kita dapat memahami bagaimana sesuatu ucapan rasmi dibina secara sistematik, tersusun dan berkesan. Untuk makluman semua, teks perasmian majlis bukan sekadar ucapan biasa, tetapi merupakan satu bentuk komunikasi formal yang mempunyai struktur tertentu dan fungsi khusus. Struktur ini penting kerana ia memastikan untuk menyampaikan mesej yang jelas, membantu ucapan lebih tersusun dan memastikan mesej dapat disampaikan dengan jelas kepada audiens. Secara umumnya, teks perasmian majlis terbahagi kepada 7 bahagian utama iaitu pembukaan, pengenalan majlis, pengembangan isi, pengukuhan, penghargaan, penutup dan perasmian. Seterusnya, kita lihat bahagian pertama iaitu pembukaan. Bahagian ini biasanya dimulakan dengan lafaz keagamaan seperti Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan salam dan sapaan protokol. Bahagian pembukaan merupakan elemen paling awal dalam teks perasmian yang berfungsi sebagai pintu masuk kepada keseluruhan ucapan. Penggunaan lafaz seperti Bismillahirrahmanirrahim
bukan sahaja menunjukkan permulaan yang formal, tetapi juga mencerminkan nilai keagamaan dan adab dalam komunikasi. Seterusnya, salam diberikan sebagai tanda hormat kepada para hadirin. Dalam konteks majlis rasmi, sapaan protokol seperti yang berbahagia, yang dihormati atau yang berusaha digunakan untuk menunjukkan hierarki sosial dan kedudukan individu yang hadir. Sebagai contoh, terdapat di dalam teks panggilan doktor tergolong dalam gelaran akademik yang perlu menggunakan sapaan yang berusaha. Hal ini berfungsi bagi menunjukkan kesantunan dalam berucap, menghormati audiens khususnya tetamu hormat serta menetapkan suasana formal majlis. Bahagian kedua ialah pengenalan majlis. Dalam bahagian ini, penceramah akan menyatakan nama majlis, menjelaskan tujuan, penganjuran dan menerangkan kepentingan program. Pengenalan majlis ini berfungsi untuk memberi gambaran awal kepada audiens tentang konteks ucapan. Pada peringkat ini, penceramah akan menyatakan secara jelas nama program atau majlis yang berlangsung. Selain itu, tujuan penganjuran turut dijelaskan supaya hadirin memahami matlamat utama program tersebut, sama ada untuk pendidikan, kebudayaan, keagamaan atau sosial. Berdasarkan teks, majlis ini bertujuan untuk menghayati nilai kerohanian Ramadan melalui puisi, di samping memartabatkan bahasa, membentuk sasiah pelajar serta melahirkan bakal guru yang seimbang dari segi ilmu dan nilai kemanusiaan. Penjelasan ini penting untuk membina kefahaman awal kepada audiens yang merangkumi impak kepada peserta, institusi dan masyarakat. Bahagian seterusnya ialah pengembangan isi, iaitu bahagian yang paling penting dalam teks perasmian. Dalam bahagian ini, penceramah akan menghuraikan tema utama majlis, menjelaskan kepentingan program serta mengaitkan dengan peranan audiens. Di sini, penceramah akan menghuraikan tema majlis secara lebih mendalam. Sebagai contoh, jika tema berkaitan Ramadan atau puisi, maka perbincangan akan lebih berkisar kepada nilai-nilai terkandung dalam tema tersebut. Seterusnya, kepentingan program diterangkan bagi menunjukkan manfaat kepada peserta. Contohnya, pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif, manakala guru berperanan membimbing. Selain itu, penggunaan unsur sastera seperti pantun dan gurindam amat penting kerana ia bukan sahaja memperindah ucapan, tapi juga menunjukkan penguasaan bahasa Melayu yang tinggi serta menjadikan penyampaian lebih berkesan dan menarik. Seterusnya ialah bahagian pengukuhan. Dalam bahagian ini, penceramah akan membuat seruan kepada audiens, mengajak mereka untuk terlibat secara aktif dan menyatakan harapan terhadap program. Bahagian ini bertujuan untuk memperkukuh mesej yang telah disampaikan dalam isi utama. Penceramah akan menggunakan ayat berbentuk ajakan atau galakan untuk mendorong audiens bertindak atau memberi respon positif terhadap program. Harapan juga dinyatakan bagi menunjukkan aspirasi terhadap keberhasilan majlis. Nada bahasa pada bahagian ini biasanya lebih emosional dan persuasif untuk menyentuh hati serta mempengaruhi pemikiran audiens. Tujuannya adalah untuk memastikan audiens bukan sahaja mendengar tetapi juga bertindak. Bahagian seterusnya ialah penghargaan. Dalam bahagian ini, penceramah akan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, jawatan kuasa dan semua yang terlibat. Penghargaan merupakan elemen penting dalam etika berucap kerana ia menunjukkan sikap menghargai usaha semua pihak yang terlibat. Dalam bahagian ini, penceramah akan mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah merancang dan melaksanakan program. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada jawatan kuasa kerja yang bertungku lumus memastikan kelancaran majlis. Tidak ketinggalan, para peserta atau hadirin turut dihargai atas kehadiran dan sokongan mereka. Penghargaan ini amat penting kerana menunjukkan nilai kesopanan dan mengukuhkan hubungan sosial dalam organisasi. Ini juga merupakan elemen penting dalam etika berucap. Bahagian keenam ialah penutup. Dalam penutup, penceramah akan merumuskan isi utama ucapan, menyatakan hasrat dan kadang-kadang disertakan dengan doa. Penutup berfungsi untuk merumuskan keseluruhan isi ucapan secara ringkas. Penceramah akan mengulangi idea utama secara padat bagi mengukuhkan pemahaman audiens. Bahagian ini membantu memastikan mesej utama lebih jelas dan diingati oleh hadirin. Seterusnya, harapan atau doa disampaikan sebagai penutup yang bersifat lembut dan reflektif.
Harapan ini biasanya berkaitan dengan kejayaan program dan manfaat kepada peserta. Selain itu, nada bahasa yang digunakan adalah lembut, reflektif dan menyentuh emosi audiens. Ini memberi kesan emosi kepada audiens serta menutup ucapan dengan cara yang sopan dan beradab. Akhir sekali ialah bahagian perasmian yang merupakan bahagian paling penting. Bahagian ini merupakan bahagian paling penting dalam teks perasmian kerana ia menandakan pengisytiharan rasmi pembukaan sesuatu majlis. Ayat ini mesti jelas, tegas dan disebut dengan penuh yakin. Selain itu, bahagian ini melambangkan autoriti penceramah sebagai perasmi dan menjadi penutup rasmi kepada keseluruhan ucapan perasmian. Tanpa bahagian ini, ucapan tersebut tidak lengkap sebagai teks perasmian. Kesimpulannya, teks perasmian dibina berdasarkan kerangka yang sistematik, meliputi pembukaan, pengenalan, pengembangan isi, pengukuhan, penghargaan, penutup dan perasmian. Serta ini memastikan ucapan yang disampaikan secara tersusun, kohesif dan koheren serta memenuhi ciri-ciri wacana formal yang berkesan dan berilmiah. Sekian, terima kasih.